Tiga tanda yang anda ada keturunan. Bismillah, Assalamualaikum. Kali ni Ana nak kongsikan kepada antum-antum semua tiga tanda yang anda ada keturunan ni. Perhatikan tiga tanda ni. Yang pertamanya adalah mimpi tentang ular besar yang duduk melihat kamu, melihat antum semua. Mimpi di gunung ataupun berada dalam lingkungan air. Mimpi berada di tanah kubur. Yang keduanya adalah melalui firasat. Tenaga batin. Perkara ni akan berlaku. Perkara ni akan berlaku. Itu adalah tanda keturunan kamu mempunyai. Dan yang ketiganya adalah jumpa apa? Jumpa nenek ataupun orang-orang gaib, sama ada sedar atau tidak sedar, memberikan sesuatu kepada kamu, kepada antum semua. Memberikan sesuatu dan antum semua menerimanya. Perhatikan benda-benda macam ni. Nampak mudah, tetapi dia memberi kesan kepada antum semua. InsyaAllah jika ada tiga tanda tu, boleh DM Ana untuk kita ikhtiar dalam rawatan Islam. InsyaAllah mudah-mudahan sedikit ini memberi manfaat kepada antum semua. Assalamualaikum, jazakallahu khair.